Assalamualaikum, selamat pagi. Pada hari ini kita akan mengadakan jaulah mahabbah ke Kulim, Kedah. Dan pagi ini kita berhenti sebentar di Tanjung Malim untuk bersarapan. Tapi kami tiba-tiba dimaklumkan menerima kunjungan semangat daripada Datuk Reza, CEO Bank Muamalat, untuk bersarapan dengan bersama kami. Kami betul-betul amat berbesar hati dengan kunjungan daripada Datuk. Okay. Dan selepas ini, selepas bersarapan, kita akan meneruskan perjalanan ke Kulim, Kedah. Ini lokasi pertama kami untuk program jaulah mahabbah. Okay, right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai ke lokasi pertama untuk hari ini untuk pembahagian zakat kepada hasnaf-hasnaf di kawasan Kulim ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang sekalian dapat berkumpul di surau Ar-Rawdah pada petang ini dan menjayakan program untuk bersumbangan kepada yang layak di daerah Kulim. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Bank Muamalat dan bersusah payah telah menyediakan sumbangan untuk disumbangkan kepada abnah yang layak. Dan terima kasih juga diharapkan kepada pihak kami surau Ar-Rawdah mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak yang mana kerana susah payahnya datang dari Kuala Lumpur, walaupun keadaan jalan sesak, dapat juga sampai menjengah ke surau Ar-Rawdah ini. Saya ucapkan dengan rasa bangga diri dan bangga hati mengucapkan terima kasih kepada pihak. Terima kasih. Sekarang kita berada di Bank Muamalat Sungai Petani Utara. Kita berhenti sekejap untuk berehat seketika sebelum kita pergi ke masjid yang untuk beri sumbangan seterusnya yang kedua hari ini lah. Okey, kita berehat sekejap. Assalamualaikum, selamat petang. Sekarang kita sudah pun sampai ke Masjid Penghulu Him di Sungai Petani, Kedah. Dan seperti biasa
kita akan melakukan program untuk menyampaikan zakat bank muamalat kepada asnaf yang telah terpilih. Sebentar lagi nanti kita akan Alhamdulillah, sekarang ni sudah sampai di Masjid Abang Hutan, Kuala Sungai, Alor Tak Kedah. Hari ini merupakan hari kedua kita punya mission Daulah Mahabbah kita, di mana berapa? hari ini lebih kurang 16 orang narai, jadi kemungkinan ada yang tak hadir, tak dapat hadir. Jadi kita akan bagi kepada wakil penerima ni adalah asnaf yang telah pilih. Jadi kita harap sumbangan zakat perniagaan sedikit dapat meringankan beban terutama sekali untuk menyambut Ramadan dan juga pada tahun ini lah. Okay. Sekarang kita settle mission accomplished. Sekarang ni kita nak pergi makan tengah hari. Nak balik, lepas tu balik KL lah. Pun dah pukul 12 lebih. Agak-agak dalam maghrib sampai kot. Tengok keadaan trafik macam mana. Apa lagi?